adalah nasi, makanan uji biasa, nasi putih. Kita akan makan bersama-sama dengan daging masak merah, tulang, daging masak merah, daging masak kicap. Tengok. Profesional. Sedok nasi. Saya guna tangan je. Tapi kerja jadi mudah sebab gotong royong kan? Itu yang penting. Itulah bila perayaan-perayaan macam ni kan kita dapat menyatukan silaturahim, kita kumpul ramai-ramai. Masak nasi ni awet muda. So kita tak payah pergi sauna ke apa ni, dah ada sauna. Nampak? Dia punya asap-asap ni, dah ada dah. Tak perlu bayar beratus-ratus, dah ada sendiri dah. Cik nasi pun dah berbunyi. Ya. Okey. So, semua ni untuk diorang, ini semua untuk saya. Besar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sila. Jemput nasi sendiri dia. Jemput makan. Yang muda-muda ni kena tolong kemas sekejap lagi. Salam juga. Lepas ni kena kemas. Okey, yang muda-muda ni tolong kemas . Banyaknya. Dah makan, porok pun konyang. Bila dah konyang, cawan-cawan pegang mangkuk yang kotor tu kena dah dicucikan. Ya, Liza banyak pembantu kat sini. Mereka semua rajin-rajin dan comel sekali. Tengok ni adik ni. Pipi dia, Masya Allah. Oh, dia berperingkat. Bila lalu ikut kat sini. Simpan. Alright. Pohon beringin, daunnya rina, la 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 la. Baik. Ibadah korban boleh dilakukan selama 4 hari bermula dari khatib menyampaikan khutbah sehingga sebelumnya terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Dan selepas kita menikmati hidangan, tulangnya kita tidak digalakkan membuang sepah-sepah. Dan hari ini saya dan rakan-rakan nak tunjukkan cara-cara menanam tulang dengan betul.
Dan satu lagi pastikan bila nak menyangkul tu kena berhati-hati. Takut tercangkul kaki sendiri. So kita tengok cara-cara cangkul yang betul. Hati-hati. Jauh-jauh sikit. Agak cangkul tak kuat ni. Kenyang sikit lah. Boleh dah, boleh dah. Selesailah sudah kita menanam tulang sisa-sisa tulang tu. Jadi kepada anda tu jangan lupa sekali lagi pesanan lepas kita nikmati hidangan tulang-tulang tu kita hendaklah menanam. Kita tidak digalakkan untuk buang bersepah-sepah. Macam inilah suasana Hari Raya Aidiladha. Kita saling mengunjungi, mengeratkan lagi silaturahim. Dan sebagai tuan rumah, saya mestilah melayan tetamu dengan baik. Ya ke? Di samping saling kunjung mengunjungi dan melakukan ibadah korban, Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Haji. Pada musim inilah semua umat Islam melakukan ibadah haji. Statistik menunjukkan daripada 2005 hingga 2007, lebih daripada 35,000 orang rakyat Malaysia telah menunaikan ibadah haji. Ya? Diharapkan mereka mendapat haji mabrur. Amin. Kita boleh naik haji. Hari ini saya rasa sangat gembira kerana berpeluang bersama-sama dengan Hadiza dan Mawi. Kerana bukan semua dapat bersama-sama kita pada hari ini seperti mana yang saya rasakan hari ini. Rasa gembira dan seronok sangat sebab selama ni dah lama dah teringin nak jumpa diorang dan kali ni dapat peluang untuk berjumpa dengan mereka di sini. Dan mereka ni mesra. Sebenarnya tak sombong. Boleh bersama-sama dengan semua adik-adik. Tak sombong lah kira-kira. Yang ni ramah, friendly, lepas tu diorang tak cukup untuk layan punya diorang. Mawi dan Hadiza okey, beramah dan bolehlah kita ke tepi sebab dia orang boleh melayan lah. Dia orang okey, semua bagi kerjasama yang bagus. Baguslah dia orang. Yang terbaru ISIS okey. Hari-hari anak akak pun suka tengok. Rancangan tu bagus, memberi pendedahan yang baru kan. Bermakna ada kemajuan daripada pihak ISRO, ada rancangan yang baru. Semoga dia orang akan lebih maju dalam bidang yang dia orang curi lah. Semoga mereka berjaya dan terus berjaya dan memberi semangat pada anak-anak muda sekarang.